Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak ada ilmu selain daripada apa yang Engkau ilmukan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati qalbu kita ini kita guna setiap hari, umumnya sentiasa. Tapi ilmu tentang hati qalbu ini jarang sangat kita nak cari. Dan kitab-kitab tentang hati qalbu ini jarang sangat kita buka. Dan guru-guru yang ahli dalam soal hati qalbu ini jarang-jarang pula kita nak pi jumpa. Hati qalbu kita ini ada dua bangsa. Kedua-duanya saling berkait. Hati qalbu bangsa yang pertama ialah qalbu yang zahir, iaitu organ jantung kita. Hati qalbu bangsa yang kedua ialah yang batin, iaitu qalbu kita, atau di alam Melayu ini disebut sebagai hati kita. Kedua-duanya sangat berkait. Sesuatu yang kita guna setiap hari dan umumnya sentiasa. Tapi ilmu atau maklumat tentangnya amat jarang kita nak buka dan tambah. Maka akan selalulah resah gelisah, stres, sakit hati, dengki, amarah, dendam, tidak puas hati, kena darah tinggi, jantung tidak lancar operasinya, bersangka buruk, terasa hebat diri, terasa berjasa diri, stroke main intai-intai sembunyi-sembunyi, sakit kepala, aliran darah sangkut sana sini, pandangan berpinar-pinar, berpusing-pusing, merancang yang tidak baik ke atas orang lain, jadi pengecut yang rendah maruah diri, atau jadi berani yang tak kena tempat, yang secara membuta tuli dan sebagainya. Itulah kesan dia. Apakah maksud buka tu? Kita sebut buka tadi itu kan. Yang dibuka selalu itu, sepatutnya maksud dia itu ialah bergurulah, belajarlah, amalkanlah pelajarannya, istiqamahlah, dalamilah pelajarannya, bacalah, mutala'ahlah, tafakurkanlah. Itulah maksudnya kita kata buka kitab tasawuf tu, kitab soal hati. Maka kitab-kitab soal hati atau tasawuf atau sufi ini kenalah selalu dibuka. Janganlah berminggu-minggu sekali atau berbulan-bulan sekali atau bertahun sekali baru nak dibuka. Dan inilah antara kitab soal hati, iaitu kitab keajaiban qalbu dalam kitab induk Ihya Ulumuddin ini. Hadirin dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-295, tahun yang ke-15. Sekarang kita sedang mensyarahkan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab induk Ihya Ulumuddin ini, iaitu kitab keajaiban qalbu. Dan syarahan kitab keajaiban qalbu kita ini sudah masuk siri yang ke-17. Seimbas lalu selayang pandang pelajaran sebelum ini, supaya dia ada kesinambungan. Walaupun namanya imbasan, tapi di dalam imbasan ini selalu juga ada penambahan-penambahan dan pemurnian yang tak ada dalam kuliah sebelum ini. Yang pertama, banyak orang menyangkakan yang diri mereka sudah menyeimbangkan antara keduniaan dan keakhiratan. Tapi sebenarnya, hampir semua manusia dalam kehidupan mereka melebihkan keduniaan. Tak seimbang pun sebenarnya, cuma terperasan sendiri sahaja. Nak seimbangkan tu, kena ada ilmu dan ada amal yang sesuai. Nak dapat ilmu, kenalah belajar.
Nak belajar kenalah ada guru. Nak ada guru kenalah cari guru. Nak cari guru kenalah berkorban sedikit sebanyak. Nak berkorban itu kena ada kekuatan dan ada keberanian, baru dia dapat berkorban. Yang kedua, ilmu yang tidak daruriyah, iaitu ilmu yang tidak datang secara semula jadi itu, dia sampai kepada qalbu kita melalui dua jalan. Yang pertama, ada yang manusia dapat tanpa perlu dipelajari dan tanpa perlu dikaji. Seolah-olah sesekali dicampakkan dengan secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada qalbu manusia. Tiba-tiba dapat. Jenis yang kedua, ada yang manusia dapat dengan cara diusahakan, dengan cara dipelajari, dengan cara mencari dalil atau istidlal, dan dengan dikaji. Itu dua jenis. Apakah nama ilmu-ilmu tersebut? Ilmu yang manusia dapat secara terus, yakni bukan dengan jalan usaha dan bukan dengan jalan mencari dalil, itu dinamakan ilham. Yang tiba-tiba dapat tu, itulah ilham. Yang kedua, ilmu yang manusia dapat dengan menggunakan dalil pula dinamakan iktibar dan istibsar. Perkara ketiga, bagaimanakah pembahagian ilmu yang dikurniakan tanpa belajar? Yang kata tak belajar tu tapi dapat. Jenis yang pertama, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada awliya, yakni para wali, namanya ilham. Dikurniakan juga kepada golongan al-asfiya, iaitu orang-orang baik yang menjadi pilihan Allah. Jenis yang kedua, ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada anbiya, iaitu para nabi. Tadi awliya, yang ini anbiya. Ilmu ini namanya wahyu. Wahyu, dia lebih kuat daripada ilham. Ilham lebih kuat daripada qalbu ataupun hati. Qalbu pula lebih kuat daripada akal. Akal lebih kuat daripada panca indera. Nabi-nabi, semua nabi dia ada kelima-lima ni. Mereka ada wahyu, ada ilham, ada qalbu, ada akal, ada panca indera. Wali-wali ada 4. Ada ilham, ada qalbu, ada akal, ada panca indera. Orang-orang biasa termasuklah ilmuwan agama, biasanya ada 3 sahaja, iaitu ada qalbu, ada akal, ada panca indera. Dan orang-orang yang buta mata hati mereka ada 2 sahajalah, iaitu akal dan panca indera. Hati pun tak ada. Yang keempat, macam mana nak dapat penambahan dan pengukuhan ilmu? Sebenarnya, dengan kitab Keajaiban Qalbu dan kitab Latihan Jiwa dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini pun sudah mencukupi. Tapi sekiranya dapat ditambah dengan tarbiyah kitab Mishkatul Anwar dan kitab Risalah Laduniyah, lagilah cantik. Ini semua karya-karya Imam Al-Ghazali yang saling berkait. 4 kitab ini dia ibarat 4 adik-beradik. Kitab Latihan Jiwa, kitab Keajaiban Qalbu, kitab Mishkatul Anwar, dan kitab Risalatul Laduniyah. Semuanya karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bagi pengamal-pengamal tarikhah Ghazaliyah ni, memang cukup, memang penuh, memang melimpah lah kitab-kitab Imam Al-Ghazali dalam hal ihwal tauhid, akidah, tasawuf ni. Yang kelima, imbas kembali, selalu kita sebutkan, secanggih mana pun AI, ia tetap tak akan boleh mencapai Tunku Al-Ihsan tingkat tinggi. Tingkat pertengahan pun tak dapat semua. Ilmu-ilmu yang lain boleh. Dia boleh masuk kepada satu robot dan robot tu dapat keluarkan semua. Tapi ilmu Al-Ihsan, tasawuf, sufi, tarikhah ni tak boleh. Ada 4 fardu agama atau 4 tungku ad-din, iaitu al-iman, al-islam, al-ihsan dan as-sa'ah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril yang terkenal itu. Satu hari nanti,
tak mustahil komputer dan robot dia boleh jadi tok guru yang sangat hebat dalam keempat-empat fardu ad-din ini, kalah manusia. Tapi dalam ilmu al-ihsan tingkat tinggi, dia tak akan mampu. Tingkat rendah boleh, tingkat sederhana umumnya boleh, tingkat tinggi tak akan boleh. Kenapa? Kerana ilmu tunku al-ihsan tingkat tinggi umumnya bukan ilmu wilayah akal, bukan ilmu wilayah maklumat, bukan ilmu wilayah data. Dia ilmu wilayah qalbu atau wilayah hati, atau lebih dalam lagi wilayah roh. Jadi teknologi dia tak akan mampu mencipta satu orang guru yang menguasai ilmu tersebut. Imbas kembali yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, qalbu bersedia untuk menampak di dalamnya hakikat kebenaran tentang segala sesuatu. Cuma ia terdinding atau terhijab atau tertabir atau tertirai di antara qalbu dan hakikat kebenaran tadi oleh 5 faktor yang disebutkan dahulu. Bagi yang dah mengikuti kuliah-kuliah sebelum ni, cubalah ingat-ingat semula pelajaran tentang 5 faktor tu. Bagi yang belum ikuti, boleh tonton semula rakaman dia. Siri 1 sampai yang kuliah sebelum ni ada di YouTube semua. Seboleh-bolehnya jangan miss walau satu kuliah. Kalau tidak, dia ada kemungkinan kita ni tidak faham atau tersalah faham. Imbas kembali yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, hijab itu umpama satu tabir yang terbentang, yang menjadi dinding antara cermin qalbu dan loh mahfuz, yang terukir padanya semua ketetapan Allah Ta'ala hingga hari akhirat. Maksud dia selama-lamanya lah. Buat masa ini secara ringkasnya, loh mahfuz ni apa dia? Ia ialah kitab yang terpelihara. Kitab tu dia bahasa halus. Pada kitab itu tertulis itu pun bahasa halus. Tertulis segala maklumat yang ada sampailah selama-lamanya. Perkara-perkara yang belum berlaku pun tertulis pada kitab itu. Hijab loh mahfuz ni tak akan terangkat keseluruhannya kepada kita. Paling kuat pun hijab tu dia akan jadi nipis. Paling kuat pun hijab tu dia akan terselak sikit pada bahagian-bahagian tertentu. Dia tak akan terbuka terus semua. Tak akan. Insan yang bersih cermin qalbu dia dan nipis hijab dia dan selalu terselak hijab itu, mereka inilah selalunya yang menjadi nabi-nabi dan wali-wali, anbiya dan awliya. Apabila tirai itu terselak sikit dalam masa yang sangat singkat, ibarat kita jemur kain di ampaian, angin tiup, dia terselak sekejap, kita nampak yang di belakang sana. Maka pada bahagian yang terselak itu, sepintas lalu mata qalbu kita ini dapat melihat apa yang berada di sebelah sana. Apa yang berada pada loh mahfuz. Itulah ilham. Maklumat terus daripada loh mahfuz itu sampai kepada kita melalui 2 cara. Satu, ketika kita tidur, iaitu melalui mimpi-mimpi yang benar, busyra. Dan yang kedua, ketika kita jaga, tidak tidur, iaitu secara tiba-tiba sahaja. Itulah antara perkara penting yang kita sedut daripada perkongsian sebelum ini. Alhamdulillah, syukur. Sekarang sampailah masanya kita nak masuk ke perkongsian yang baru. Apabila manusia dapat maklumat secara terus daripada Allah, kata Imam Al-Ghazali, lalu cemerlanglah di dalam qalbu dari belakang hijab ghaib suatu daripada keganjilan ilmu. Sesekali ia seperti kilat yang menyambar, dan pada kali yang lain berturut-turut hingga ke suatu batas dan berkekalan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Kadang-kadang maklumat terus daripada loh mahfuz ni, dia terbuka dan ditangkap oleh qalbu manusia sekali imbas saja. Dia sekejap sangat.
Dan amat jarang dia ni terbuka lama atau berpanjang-panjang. Maklumat-maklumat inilah yang dikatakan ilmu laduni. Dari satu sudut, ilmu laduni ni umumnya semua orang pun dapat. Cuma tidaklah disebut semua orang berilmu laduni. Bahkan lebah pun dalam Quran kata dia dapat wahyu lagi. Tapi kita tak kata lebah itu sebagai rasul. Kenapa? Kerana ada had-had tertentu yang perlu dicapai atau dilepasi oleh seseorang itu untuk dikatakan orang itu berilmu laduni. Walaupun semua dapat, tapi kita tak kata semua orang pun ada ilmu laduni. Kecuali orang yang dia melepasi had tertentu baru kita kata, weh, Tok Guru tu dia tu berilmu laduni, ada ilmu laduni. Kita ambil contoh atau tamsilan. Orang kuat. Siapakah orang yang kuat? Umumnya semua orang pun kuat. Selagi orang tu dia ada daya tenaga, orang kuat lah tu. Sebab dia ada kuat. Tapi mengapa bukan semua orang kita sebut sebagai orang kuat? Kerana ada had-had tertentu yang perlu dilepasi oleh seseorang itu untuk disepakati oleh orang ramai atau oleh orang-orang yang bermata hati bahawa dia itu orang kuat. Dia ada satu standard. Dia lepas standard tu baru kita kata dia orang kuat. Orang yang boleh angkat seketul bata, ada kuat tak? Dia ada kuat. Tapi kita tak sebut dia tu orang kuat. Bila dia boleh angkat seketul bata tu, dia ada kuat. Kalau dia tak ada kuat, dia tak boleh gerak tangan pun tak boleh. Orang yang boleh angkat sekampit simen 40 kg atau 50 kg, kuat tak? Kuat. Sebab tak semua orang pun mampu angkat. Tapi kita tak kata pun orang tu orang kuat dengan disebabkan dia mengangkat sekampit simen tadi tu. Biasalah. Boleh angkat sekampit simen. Ramai orang boleh buat walaupun tak semua orang mampu buat. Tapi kalau tiba-tiba dari bawah dia boleh angkat 2 kampit simen terus zap letak atas kepala, atas bahu. Wah, ini orang kuat. Kuatlah, bukan senang. Kita kena angkat peringkat demi peringkat baru dapat peluk. Dia 2 sekali angkat terus buat atas kepala. Kuatlah tu. Ataupun boleh angkut motosikal Kawasaki Kips dalam 130 kg lebih. Orang ni kerja dia angkat motosikal buat turun dari kapal, atau angkat motosikal bawa naik ke atas kapal. Dia angkat tu, tanggung. Baru kita kata orang kuat. Ramai-ramai pun akan kata, weh, dia tu orang kuat. Dia ada satu standard yang seakan-akan disepakati. Dan kita ada tengok video orang mengangkat motosikal nak diletak di atas bumbung bas. Orang ramai-ramai angkat letak atas kepala dia, dia imbang je. Kemudian dia naik tangga sampai atas bas letak. Kerja dia macam tu. Orang kuat lah tu. Jadi semua orang pun ada kuat. Tapi hanya orang-orang tertentu yang kita kata orang kuat. Macam orang main angkat berat, bench press. Kita baring, angkat besi, angkat dada kan. Kalau orang tu dia boleh buat bench press 50 kg, ramai orang tak boleh angkat pun. Tapi kita tak kata orang tu orang kuat. Setakat 50 kilo, lebih kurang 110 pound, apalah sangat. Biasalah ramai orang boleh angkat. Apabila dia berjaya mengangkat 80 kg ataupun 175 pound bench press, sebahagian orang akan kata kuat dia tu. Tapi sebahagian orang lagi tak kata dia orang kuat. Dia belum sampai level itu. Tapi kalau dia berjaya angkat 200 kg bench press, 440 pound, rasanya semua orang akan kata, weh, orang kuat tu. Baru dia layak disebut orang kuat. Seolah-olah ada satu kesepakatan yang tidak rasmi. Macam itulah ilmu laduni. Memanglah semua orang pun ada, tapi kita tak sebut semua orang tu
ahli laduni atau berilmu laduni atau ada ilmu laduni. Ada had-had tertentu yang orang tu dia capai atau dia lepas, barulah sepakat dia katakan dia tu ahli laduni atau ada ilmu laduni. Macam itulah tamsilan. Kupasan lanjut atau perincian tentang laduni ini ada dalam syarahan satu lagi kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Risalah Laduniyah, yang pernah saya syarahkan dan sekarang sedang disyarahkan oleh Ustazah Mus Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia buat satu kitab khusus sebenarnya cerita tentang ilmu laduni. Siapa yang ada peluang, belajar. Dapat belajar dengan orang yang memang bertarikhah Ghazaliyah, lagi bagus sebab dia ada benda-benda tambahan. Kata Imam, itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala. Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia untuk Allah berkata-kata dengannya, kecuali dengan jalan wahyu, atau dari sebalik dinding, maksud dia dengar saja, atau dengan mengutuskan utusan, yakni malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha tinggi keadaannya, lagi maha bijaksana. Asy-Syura ayat 51. Macamlah kita nak tengok sesuatu di sebalik langsir, sebalik tirai. Kita nak tengok apa ada di sebalik tirai tu, kita kenalah berusaha berjalan ke arah langsir, ke arah tirai tu, dan kena berusaha untuk membuka atau menyelak langsir tu. Barulah kita dapat tengok apa yang ada di sebalik langsir. Ini ilmu muktasabah. Kita kena usaha untuk dapatkan maklumat-maklumat jenis muktasabah ni. Tapi kadang-kadang kita tak berjalan pun ke arah langsir. Kita duduk di sini saja, kita tak selak pun langsir, tak buat apa-apa pun, tiba-tiba langsir itu dia terselak dengan sendirinya sebab ditiup oleh angin. Maka kita pun ternampaklah apa yang ada di sebalik langsir itu secara sepintas lalu. Angin tiup, terselak sekejap, kita pun nampak pemandangan di sebelah sana. Inilah ilmu wahyu atau ilmu laduni. Maklumat jenis ini kita tak usaha, tapi ia datang sendiri. Seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, mereka, yakni ahli-ahli tasawuf, mendakwa bahawa jalan seperti itu, yakni untuk mendapatkan selakan tabir Lauh Mahfuz ni, pertamanya, langkah awalnya, dengan memutuskan segala hubungan dengan dunia seluruhnya, mengosongkan hati daripadanya, memutuskan cita-cita dari keluarga, harta, anak, tanah air, ilmu, kekuasaan dan kemegahan. Bahkan hatinya menjadi suatu keadaan yang sama padanya, adanya segala sesuatu ataupun tak ada apa pun. Huraian dia. Ini kena faham betul-betul. Mengikut pandangan mereka. Kata Imam Ghazali, dia sebut mereka, dia tak kata dia. Jadi umumnya itulah pandangan ahli-ahli tasawuf, bukan pandangan Imam Ghazali. Sebab itu dia sebut mereka. Jadi bahagian ini panjang lagi cerita dia. Jadi sebelum buat apa-apa kesimpulan sendiri, kena ikuti dulu kuliah yang akan datang juga. Jadi takut tersalah faham. Jadi kalau ikut formula yang ini, mula-mula kena lapangkan fikiran atau kosongkan fikiran daripada hal-hal urusan-urusan kita ni buat sementara waktu. Sambung Imam Ghazali, ketika ia berkhilwah, yakni beruzlah ataupun berkhalwat sendirian pada suatu sudut, maksudnya lepas mengosongkan fikiran tadi tu, berusaha mengosongkan fikiran, dia menguzlahkan diri pada suatu sudut, tak kiralah di mana, di rumah kah, di pondok jaga kah, di masjid kah, duduk sendirian pada suatu sudut serta menyingkatkan ni maksud dia menghadkan, membataskan amal-amal,
dengan mengerjakan segala fardu. Sekadar buat solat fardu yang 5 dan solat sunat rawatib. Yang tu saja. Benda-benda lain tak buat. Itu maksud menyingkatkan tu. Ia duduk dengan kekosongan hati, terkumpul cita-cita. Terkumpul cita-cita bermaksud fokus ataupun tumpu. Fikirannya mestilah tidak bercerai. Maksud dia tak bercampur dah. Tak terbahagi dah. Dia fokus pada kosongkan fikiran dan yang dia nak dapat ni. Maksud dia tak terbahagi dah. Dengan pembacaan Al-Quran, baca Quran pun tidak. Dengan pemerhatian pada tafsir, baca kitab-kitab pun tidak. Kitab-kitab hadis yang tu pun tidak dan sebagainya. Amal dia tadi solat fardu, solat sunat. Lepas tu dia tumpu yang ni lah. Bahkan ia bersungguh-sungguh agar tidak terguris di qalbunya sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Tumpu pada Allah saja. Maka sentiasalah sesudah ia duduk dalam khulwah, dia mengucapkan dengan lidahnya Allah, Allah, Allah berterusan beserta kehadiran hati. Huraiannya, jadi orang ini dia berusaha untuk sentiasa menyebut nama kekasih, iaitu Allah. Kan Allah, Allah, Allah berterusan. Berterusan tu pula bukan sekadar ingat di lidah, tapi sampai ingat di hati juga. Itulah maksud kata Al-Imam beserta kehadiran hati. Tak jadi kalau sebut Allah, Allah atau apa juga zikir, lafaz zikrullah, dia ingat benda lain. Tak jadi. Banyak orang menyebut-nyebut lafaz zikrullah di mulut. Subhanallah ke, Allah, Allah ke, Allahu Akbar ke, tak apa sajalah. Tapi hati mereka tak ingat akan Allah. Tak mau macam tu. Kena menyebut lafaz-lafaz zikrullah di mulut, termasuklah nama Allah tadi, dan pada masa yang sama memang sedang ingat akan Allah. Itu baru sampai, itu barulah beserta kehadiran hati. Jadi Imam Ghazali maksudkan sebahagian ahli tasawuf, bukan kesemua 100%, yakni ini secara umum. Sebab bukan semua ahli atau aliran tasawuf dia mengamalkan cara yang macam ini. Tambah lafaz zikrullah tadi, tak semua pun sebut Allah, Allah, Allah. Tariqah Ghazaliyah memanglah kita sebut. Memang kita anjurkan selalu. Sentiasa lagi bagus. Lafaz zikrullah Allah, Allah pun bukan semua pengamal atau aliran tasawuf mengamalkan. Jadi dia cakap umum. Jangan kita ambil, oh inilah ahli sufi mesti macam ini. Bukan. Sambung. Sehingga ia berkesudahan kepada keadaan. Hujungnya nanti, di mana ia meninggalkan pergerakan lidah. Maksudnya lidah dia tak sebut apa-apa dah. Tak ada dah bunyi Allah, Allah, Allah. Sebab dia dah tenggelam dalam zikrullah dia tu. Lalu ia bersabar atas yang demikian, sehingga terhapus bekasnya daripada lidah. Dan berbetulan qalbunya rajin berzikrullah. Mulut dah tak melafaz, tapi hati tetap masih dengan Allah. Kalau mulut berhenti, hati pun berhenti, tak jadi. Lalu ia membiasakan dengan yang demikian, sehingga terhapuslah daripada qalbunya bentuk kata-kata, hurufnya, bunyi Allah tu tak ada dah. Huruf tu pun dah tak ada dah. Dan cara kalimahnya. Lalu tinggallah erti kalimah itu semata-mata dalam qalbunya. Pengertian tu saja yang hadir di dalam qalbu. Seolah-olah yang mesti dengan dia yang tidak terpisah. Dia sebut Allah, Allah, Allah berterusan sampai tak sebut dah. Tapi hati dia masih tetap dengan Allah. Huraiannya, dia sebut nama Allah berterusan tu, sampaikan terhadam. Sampaikan dah sangat biasa. Sampaikan jika dia tak sebut pun Allah, Allah, Allah. Jika dia tak melafaz apa-apa bunyi pun, hatinya tetap sedang ingat akan Allah. Sampai satu keadaan, pada hati dia pun dah tak ada huruf, tak ada bunyi, tak ada ejaan dan tak ada rupa Allah itu tadi. Tapi dia sedang dengan Allah. Ingatnya itu ketika itu sudah tidak bersuara
tidak berlafaz, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Tulis Imam Al-Ghazali seterusnya, lalu tiada tinggal selain menunggu rahmat yang dibuka oleh Allah, sebagaimana dibukanya kepada nabi-nabi dan wali-wali dengan jalan tersebut. Dan ketika itu, apabila sudah benar kemahuannya, bersih cita-citanya dan baik kerajinannya, maka ia tidak akan ditarik. Maksudnya dia tak akan terganggu, tak akan dikalahkan, tak akan terlencong oleh hawa nafsunya, dan tidak akan diganggu oleh bisikan hati dengan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Sebab dia dah kosongkan hati dia. Maka cemerlanglah segala kecemerlangan kebenaran dalam hatinya. Ringkas kata, qalbu orang ni waktu itu bersih lah. Bila bersih, mudahlah hal-hal yang bersih macam ilmu laduni nak mendarat. Sebab tempat mendarat dia itu sudah bersih. Secara ringkasnya, macam itulah. Sambung Imam Ghazali. Dan adalah pada permulaannya, permulaan dapat ilham ataupun laduni, atau mendapat sesuatu yang daripada Lauh Mahfuz itu, adalah seperti kilat yang menyambar. Sekejap sangat. Tidak tetap. Kemudian kembali datang lagi. Kemudian dapat lagi, terangkat hijab lagi antara dia dan Lauh Mahfuz. Kadang-kadang terlambat. Nasiblah, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan kalau ia kembali, kadang-kadang tetap. Dan kadang-kadang ia menyambar. Kalau tetap, kadang-kadang lama tetapnya, dapat tu lama, panjang. Dan kadang-kadang tidak lama. Kadang-kadang lahir contohnya sambung menyambung. Benda yang dia dapat tu berkesinambungan. Dan ada pula yang dapat tu kadang-kadang terbatas pada satu maklumat sahaja. Jalan ini kembali kepada penyucian semata-mata dari pihak engkau. Pembersihan dan meninggalkan yang tidak baik, kemudian bersiap menunggu sahaja. Jadi umumnya ramai orang tasawuf pada zaman Imam Ghazali itulah yang buat macam ini, bersihkan hati, kemudian tunggu apa yang nak dapat. Setakat ini sahaja dahulu. Di sini saya tidak simpulkan atau rumuskan apa-apa kerana ada maklumat-maklumat lanjut dalam kuliah yang akan datang. Selepas itu baru sesuai untuk kita rumuskan. Jadi jangan rumuskan kata, oh, inilah cara dia, belum lagi. Dia kena dengar kuliah yang akan datang nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Sekiranya ada kesilapan dan juga kelemahan, kekurangan dalam penyampaian ini, saya beristighfarlah kepada Allah dan memohon kemaafan daripada hadirin dan penonton semua.